menyaksikan YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ini kami berdua nak makan samyang yang terbaru. Samyang tu adalah samyang sweet and spicy. Gitulah samyang ni pun belum try lagi. Hari tu Najah pergi 7-E tu jumpa samyang ni. Najah pun terus belilah sebab tak pernah nampak lagi samyang sweet ni. So pada video kali ni kita nak try lah rasa dia macam mana samyang yang terbaru ni. Gitulah. Lepas tu topping dia ada sausage dengan sushi. Gitu. So kepada yang baru subscribe video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Bau dia macam samyang kebenaran tau korang. Kalau biasa kan yang samyang lain kan tebal kan, yang ni dia nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya samyang ni lembut gila korang. Tapi nipis tu memang sedap. Lepas tu dia rasa manis-manis sebab ini kan dia tulis sweet. Dekat dia punya background ni pun ada gambar candy macam tu. So dia rasa manis lah macam tu. Tapi dia tak pedas sangat tau korang. Sedap je. Memang tak pedas. Memang pedas ke habis? Tak pedas. Dia rasa sedap juga. Samyang ni manis korang. Ada sushi ya. Sedap korang samyang ni, dia tak pedas. Lepas tu dia rasa manis macam sweet macam tu, sedap. Sedap kan. Mantap lah korang. Sedap gila korang. Korang memang patut cuba samyang ni.
Panas tu korang kat sini. Memang sedap sangat ya samyang kali ni. Dia tak pedas tau korang. Kalau nak bandingkan mana lagi pedas di antara suici dengan apa, carbonara. Yang carbonara tu lebih pedas dia daripada suici. Sebab suici ni dia sweet lepas tu spicy. Gitu lah. Jadi suici macam tu. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So sampai di sini saja video kita kali ni. Kita next video. Bye bye. Assalamualaikum. Saya.